Okey, ini adalah portal di mana anda akan mula untuk tulis karangan anda. Anda akan mula mencari-cari lah kan di situ. Okey. Jadi di bahagian ini anda perlu akan anda akan nampak tab di sini ya. Satu untuk jana soalan. Bila anda tekan di sini tab jana soalan, maka anda akan diberikan soalan secara rawak. Anda boleh mula memilih, pilih salah satu, kemudian tajuk karangan akan ada di sini secara automatik lah. Dan anda boleh tulis isi karangan di sini. Itu satu. Jikalau anda rasa macam, aku tak yakin sungguh lah. Okey, saya memerlukan latihan yang lebih di sini. Jadi, untuk itu, anda boleh anda boleh klik di sini, bang soalan kat sini. Bang soalan kat sini anda boleh cari topik soalan kalau anda nak, dan ini adalah senarai lah keseluruhan soalan yang ada jenis-jenis ataupun ikut kategori kat sini. Dah ada 5 kategori kat sini. Pembangunan diri sasia, pendidikan, integriti, kesihatan, mental dan emosi, keluarga dan pengurusan wang. Di sini ya anda boleh praktiskan diri anda untuk cuba untuk menulis karangan dalam semua kategori. Bukan saja satu. Kalau guru sekolah anda memberikan tajuk sendiri, anda boleh type tajuk di sini. Apa saja tajuk. Kemudian anda tulis isi karangan. Jadi cikgu nak pilih satu kategori yang cikgu rasa macam penting lah. Penting untuk anda, kita pergi kepada pendidikan, kategori pendidikan. Apakah tindakan dan persediaan anda sekiranya diterima masuk ke sekolah pilihan anda? Itulah tujuan awak nak ambil ujian PKSK, betul dah? Untuk karangan, kita akan ada satu pendahuluan, sekurang-kurangnya 3 isi karangan dan 1 penutup. Maksudnya kesemuanya akan ada 5 perenggan lah. Pendahuluan itu tidak dikira sebagai perenggan. Jadi 4 tambah 1. Maksudnya 1 pendahuluan dan 4 isi kat situlah. Awak rasa senang ke nak menyesuaikan diri di situ? Tak, Tidak. tak. Walaupun bukan sekolah MRSM, bukan sekolah asrama ke apa ke, tetap walaupun merupakan sekolah biasa pun, namun dia akan ambil masa macam kamu tiba-tiba berpindah disebabkan ibu ayah awak terpaksa berpindah tempat kerja. Jadi anda pun berpindah ke sekolah baru. Maka dia akan mengambil tempoh yang lama untuk awak menyesuaikan diri. Betul tak? Jadi Betul. di sini pun kita hubung kait kat situlah. Betul. Dia ada kena-mengena dengan penyesuaian diri. Tapi nak keluar dengan perkataan sebegini rasa macam sukar sikit kan? Betul? Betul. Tak apa. Betul. Lebih kurang dah boleh masuk. Okey, ataupun kat sini, dari sini, oleh itu pelbagai tindakan dan persediaan perlu saya ambil. Okey, agar saya dapat mengikuti kehidupan di sekolah pilihan saya. Boleh. Bagi permudahkan. Ini kalau cikgu nak tulis terlalu mudah sangat, maksudnya nanti kamu tak dapat nak fikir banyak. Awak tak dapat idea yang lebih mencapai. Jadi cikgu nak buka sedikit minda anda untuk tulis sesuatu yang rumit sikit. Okey, jadi setelah anda selesai menulis karangan anda dengan menggunakan teknik skop. Okey, ICI, lagi sekali saya bagi tahu ya. ICI, idea, contoh dan impak. Impak itu adalah kesan. Dan untuk menulis ayat, gunakanlah teknik skop subjek, kata kerja, objek dan penerangan. Selepas anda selesai, anda boleh tekanlah minimum kat sini ya. Kalau awak tengok dah 149 patah perkataan. Tak salah ya. Dia syaratnya adalah lebih daripada 100 patah perkataan. Kemudian anda boleh hantar karangan anda. Okey. Dah terima dah. Dapat berapa ya markahnya? Markah keseluruhan yang diperuntukkan untuk soalan ini, artikulasi penulisan, ialah 10 markah. Ish, aku tak kisah 10 markah tu sikit sangat. Tiada ya. Tak ada rumutan sebegitu ya. Tak boleh. Jadi pendahuluan dia akan bagi analisis yang terperinci lah kat sini. Dan dia akan bagi contoh-contoh karangan juga. Anda boleh
Anda boleh manfaatkan contoh-contoh di sinilah. Dan ulasan keseluruhan akan ada di sini. Okey, apa cikgu misal macam kononnya macam cikgu lah. Cikgu fizikal. Cikgu fizikal memperbetulkan diri anda sebegitu. Penulisan adalah dengan menggunakan tangan ya, bukan menaip ya. Bukan berkomputer ya. Kena guna tangan ya. Nampak tak kertas yang cikgu tulis di sini? Okey, ini sebenarnya adalah kertas yang anda boleh dapat daripada kelas Maya tu, portal kelas Maya. Kemudian anda boleh tulis karangan di sini dan kemudian hantar pada portal itu sendiri. Akan ada tab untuk hantar soalan di situ. Sembah, mana boleh titah? Titah maksudnya perintah. Sembah maksudnya awak masuk untuk menghadap. Bila masuk menghadap tu memang kamu akan kata sembah batik. Bukan titah. Titah maksudnya awak dengar cakap dia lah. Perintah dia. Okey, pilih maksud yang tepat. Indah kabar daripada rupa. Indah kabar daripada rupa. Cikgu tahu mesti ramai yang keliru dengan adanya perkataan rupa. Ini tidak kena mengena dengan rupa fizikal. Dia sebenarnya perkabaran. Maksudnya apa yang didengar tu lah. Tak semestinya. Betul. Ya. Pilih peribahasa yang paling sesuai. Suatu pekerjaan yang sukar akan menjadi mudah jika kita sentiasa lakukan. Apa dia? Betul ke? D. Allah tegar. Okey, belakang parang kalau diasah tu, yang tu maksudnya kurang pandai. Seseorang yang kurang pandai lama-kelamaan akan jadi lebih pandai. Tapi yang ni tentang pekerjaan yang sukar. Maksudnya Allah bisa tegal biasa. Okey, Pak Kaduk dia tergadai kampung. Pak Kaduk tu dia tergadai kampung tu. Percaya ke? Jawapannya Pak Pandir. Okey, sebab Pak Pandir dia tak pandai membuat keputusan. Maksudnya dia membuat keputusan tanpa berfikir. Dengar ya. Boleh catat kat situ. Okey, Pak Pandir maksudnya watak dia bernasib malang. Okey, sering ditipu dan membuat keputusan tanpa berfikir. Itu Pak Pandir. Untuk Mak Jenin dia berangan-angan tinggi. Mak Jenin berangan-angan tinggi. Pak Kaduk contoh sering rugilah contoh kampung tergadai. Salah satu situasi dia lah. Dan Luncai pula tak kisah pasal tindakan sendiri. Okay? Dah kesalahan. Semuanya betul. Kemudian tindakan Tun Perak sebagai bendahara Melaka yang bijaksana dalam menangkis serangan. Siam tanpa pertumpahan darah membuktikan kebijaksanaannya. Sifatnya bagai ya menarik rambut, maksudnya hati-hatilah. Pilih ayat yang paling betul. Seperti ini, buku latihan itu saya sudah siapkan semalam. Maksudnya dia nak jadikan dia sebenarnya macam ayat pasif lah. Jadi saya datang dulu. Contoh-contoh. Tu bukan jawapan dia pun lah. Contoh. Okey, jawapannya C. Ini B salah di antara yang ni dia berkenaan tentang posisi. Ini bukan posisi. Ini adalah tentang kegemaran. Jadi antara yang betul. Okey. Kemudian soalan nombor 29. Berlawanan. Porak peranda menjadi berlawanan. Berlawanan. Aman. Lawan.